Permohonan maaf seperti itu tidak mencukupi kah? Dan kita melihat NGO kiri kanan depan belakang menghentam Nabil and the gang. Kamu adil tak dengan Islam bila kalimat Allah dihina? Adakah NGO yang menghentam Nabil sekarang, dia juga bangun menghentam, menegur golongan yang menghina kalimat Allah, di stalking dan sebagainya? NGO yang sama ini bangun tak? Riuh rendah tak untuk tegur perbuatan seperti itu? Dan disebutkan Nabil dan rakannya digantung kerja. Adil tak kalau orang yang menghina agama Islam, hina Allah, digantung kerja tak? Disebutkan juga bahawa mungkin lesen pengendali era ini akan digantung. Ada notis niat gantung. Dalam bab Islam ada notis niat gantung tak pada lesen orang yang hina kalimat Allah? Ada tak keluar notis niat gantung pada mereka? Ramadan mendidik kita supaya melihat cara luas, cara adil. Mendidik kita atas dan bawah. Pak menteri pun berdasarkan Ramadan, dia menyedarkan kita diuji. Fahmi Fazil, kamu juga diuji. Dr. Daniel berikan pandangan tentang isu panas yang melibatkan 3 DJ radio dituduh menghina agama Hindu. Bila anak muda datang bertemu Dr. Daniel bertanyakan isu ini, saya termenung seketika. Tapi akhirnya saya disedarkan bahawa kita di bulan Ramadan dan isu tentang 3 orang DJ ini, Nabil, Azad dan Radin ini, yang dituduh mempersendakan agama Hindu berlaku juga pada bulan Ramadan, iaitu dimuat naik tentang apa yang mereka lakukan pada tarikh 4 Mac 2025. Dan saya teringat kita di bulan Ramadan, kita ungkap kalimat-kalimat yang indah ya tentang Ramadan. Kita ungkap kalimat tentang Ramadan, ini bulan tarbiyah. Maka saya terfikir, adakah Ramadan telah mentarbiyah kita untuk menangani isu seperti ini? Kita ungkapkan kalimat indah yang muluk, Ramadan bulan pendidikan. Benarkah Ramadan telah mendidik kita sehingga kita mampu menangani isu yang berlaku ini dengan baik? Kita ungkapkan ungkapan indah tentang Ramadan bulan keampunan, bulan maghfirah. Betulkah demikian? Sehingga apa yang kita lakukan pada depan isu ini dan yang lain-lainnya, kita lakukan mengambil kira dosa pahala. Kita tak nak terbabas di musim Ramadan sehingga tidak tanduk kita bukan mendatangkan pahala, sebaliknya dosa. Adakah Ramadan telah mendidik kita atas dan bawah sehingga dalam kita menangani isu ini, terutamanya di musim Ramadan telah mendidik kita, menjadikan kita orang yang begitu berhati-hati dalam mengeluarkan pandangan dan sebagainya selaras dengan roh Ramadan? Adakah berlaku demikian? Nabil dan rakan-rakannya yang kita tahu bukan seorang yang asyik menghentam agama orang, bukan golongan yang asyik mengutuk agama orang, tetapi tiba-tiba seketika baru-baru ini mereka sedikit terbabas. Ada tarian, Nabil kata vil-vil, tapi disusuli dengan gelak tertawa. Maka seolah-olahnya menampakkan ada unsur penghinaan kepada agama Hindu. Tak ada siapa pun boleh bersetuju dengan tindakan seperti itu. Kita orang Islam pun tidak bersetuju. Tetapi itu suatu yang berlaku mungkin seketika dan mereka telah memohon maaf secara bersungguh-sungguh hingga pergi ke Batu Cave. Tak cukupkah sekadar itu? Permohonan maaf seperti itu tidak mencukupi kah? Dan kita melihat NGO kiri kanan depan belakang menghentam Nabil and the gang. Saya teringat balik pada Ramadan. Ramadan ini mengajar kita tentang kebaikan. Saya teringat tentang ayat yang kita baca tadi. Orang mukmin lelaki dan perempuan mengajak pada makruf, mencegah mungkar. Maka kisah yang berkaitan dengan Nabil dan rakan-rakannya ini sebenarnya adalah satu unsur dakwah yang menceritakan tentang Islam. Islam yang indah. Pertama, orang Islam pun tidak bersetuju dengan perbuatan Nabil. Sebab apa? Sebab Islam mengajar kita jangan menghina agama lain. Jangan menghina agama lain bermaksud orang non-Muslim, bukan Muslim yang hidup di negara orang Islam, yang benar-benar menghayati Islam. Non-Muslim selamat. Sebab
Teks Al-Quran menyebutkan dengan jelas. Contoh dalam surah Al-Mumtahanah, bahawa bila kita bermuamalah dengan orang kafir yang mereka tidak memerangimu dan tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, jika itu orang kafir tidak lakukan, kamu boleh melakukan dua perkara, iaitu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Terhadap orang kafir yang seperti itu, kamu boleh melakukan kebaikan. Islam mengajar kami melakukan kebaikan pada non-Muslim dan juga waktu qasitu ilaihim, dan bersikap adil pada mereka. Sebab itu orang kafir, non-Muslim hidup di negara orang Islam yang menghayati Islam, mereka selamat di bawah Islam. Sehingga Nabil pun kita tegur, that's not the way. Dan Nabil dan rakan-rakan pun membuat perbuatan yang baik, meminta maaf. Cuma dalam bentuk adil ini, kalau di tempat lain, orang lain menguasai orang Islam, berlaku dah adil seperti yang Islam bawa ini. Di India orang Islam selamat tak? Tanya. Di negara China orang Islam selamat tak? Tanya saja. Di Palestin orang Islam selamat tak? Tanya saja. Di Malaysia, kamu non-Muslim, kafir, selamat. Sahabat kami bertindak menghina agama kamu, kami tak bela mereka. Tapi mereka sudah meminta maaf. Kamu adil tak dengan Islam bila kalimat Allah dihina? Adakah NGO yang menghentam Nabi sekarang, dia juga bangun, menghentam, menegur golongan yang menghina kalimat Allah, di stalking dan sebagainya? NGO yang sama ini bangun tak? Riuh rendah tak untuk tegur perbuatan seperti itu? Dan disebutkan Nabi dan rakannya digantung kerja. Adil tak kalau orang yang menghina agama Islam, hina Allah, digantung kerja tak? Disebutkan juga bahawa mungkin lesen pengendali era ini akan digantung. Ada notis niat gantung. Dalam bab Islam ada notis niat gantung tak? Pada lesen orang yang hina kalimat Allah, ada tak keluar notis niat gantung pada mereka? Ramadan mendidik kita supaya melihat cara luas, cara adil. Mendidik kita atas dan bawah. Pak Menteri pun berdasarkan Ramadan, dia menyedarkan kita diuji. Fahmi Fazil, kamu juga diuji, Pak Menteri. Saya Marhain di bawah, Daniel Beljan Abidin juga diuji berdepan dengan kes yang seperti ini. Kalau kita betul-betul dididik oleh Ramadan, kita tidak akan kutuk-mengutuk dalam kes seperti ini sehingga melahirkan dosa pula. Yang salah tetap salah, tapi kita kena adil tentang hal yang berkaitan dengan agama Islam yang dihina. Adakah sikap kita sama? Adakah soalan sikap kita sama? NGO ambil sikap tegas yang sama. Notis niat gantung lesen, sikap itu sama jika bab Islam dikotak-katikkan. Itu saja. Dan Nabil dan rakan-rakan telah membuat tindakan yang bagus sangat, memohon maaf. Alhamdulillah. Ini suatu yang baik, dibuat cara yang bersungguh-sungguh. Sepatutnya boleh selesai dah, insya-Allah. Itu jawapan Dr. Daniel. Allahu a'lam. Semoga puasa kita tak rosak dengan isu-isu ni. Semoga puasa kita tak rosak dengan isu-isu ni. Tak hanyut kita dengan isu ni. Kita ada agenda besar. InsyaAllah. InsyaAllah. Pihak berwajib ambil tindakan. Tapi cara adil, cara tenang, cara waras, saksama. InsyaAllah. Atas dan bawah. Allahu a'lam.